Jauhi buli. Kadang, luka paling dalam itu bukan kerana jatuh, tetapi kerana kata-kata. Setiap ejekan, setiap hinaan meninggalkan parut yang tidak terlihat. Ada yang kelihatan kuat di luar, namun sebenarnya hati mereka hancur perlahan-lahan. Apabila disakiti setiap hari, semangat mula pudar dan senyuman hilang sedikit demi sedikit. Namun, bayangkan jika ada satu suara yang berani berkata, "Sudah cukup." Satu tangan yang dihulurkan, satu hati yang memilih untuk peduli. Kadang, tindakan sekecil itu mampu menyelamatkan satu jiwa. Buli bukan budaya kita. Jangan hanya menjadi penonton, jadilah penyelamat. Bersama, kita hentikan buli. Stop Buli Sekolah Selamat.